Hai korang, hari ni Kuali nak ajak korang makan di Orbit Revolving Dining di Kuala Lumpur Tower. Jom! Bagi anda yang belum tahu, di sinilah tempatnya di mana seni kulinari dan panorama indah bersatu. Terletak pada ketinggian 282 meter dari aras tanah, Orbit Revolving Dining ini merupakan restoran berputar moden dan elegan yang menawarkan pemandangan langit dan keindahan kota 360 darjah di sekeliling anda. Jom kita tengok hidangan bufet makan tengah hari yang ada di sini. Stesen pertama yang menarik pandangan adalah seafood on ice. Tengoklah tu, ada banyak pilihan makanan laut yang segar-segar dan pastinya menyelerakan. Selain itu, tetamu di Orbit Revolving Dining juga berpeluang melihat sendiri bagaimana chef di sini menyediakan sushi secara live di depan mata. Setiap potongan sushi yang dihidangkan disediakan segar menggunakan bahan terbaik untuk kepuasan anda. Rasanya tak sah jika bufet makan tengah hari tidak dihidangkan dengan menu nasi bersama lauk pauk. Kuali difahamkan, ayam masak kicap antara sajian yang mendapat pujian pelanggan di samping hidangan lokal lain. Selain itu, ada juga ikan siakap, udang serta pelbagai jenis sayuran tersedia untuk pengunjung. Bagi penggemar nasi ayam, bila lagi anda nak menikmati hidangan ini sambil menikmati panoramik menakjubkan dari langit kota? Dah ala-ala sampai di sini, anda juga wajib cuba menu nasi biryani yang dipadankan dengan daging kuzi. Macam mana rasanya? Kalau nak tahu, anda kena datang dan cuba sendiri. Di Orbit Restaurant, kita boleh memuatkan cuma 220 orang sahaja dalam satu masa. Okay, kat sini kita menyediakan pelbagai jenis makanan daripada barat dan juga timur. Konsep dekat sini kita menggabungkan elemen makanan sebab kat sini kebanyakannya customer yang datang adalah daripada luar dan juga yang tempatan. Sesuai dengan konsep yang menggabungkan cita rasa tempatan dan antarabangsa, di sini juga tersedia makanan seperti spaghetti itik salai, pizza serta pelbagai gorengan termasuk udang tempura dan ubi. Menjengah ke ruangan pencuci mulut, sesuatu yang anda tak patut lepaskan tentunya serawar durian istimewa yang dihidangkan dengan pulut kukus yang pastinya lembut dan menyerakan. Rugi kalau tak cuba tahu. Selain serawar durian, ada juga tersedia aneka kek, kuih muih tempatan. Apa tunggu lagi? Orbit Revolving Dining di Menara Kuala Lumpur menantikan anda. Dengan harga RM99 seorang, sangat berbaloi untuk anda alami sendiri santapan mewah sambil menikmati pemandangan menakjubkan sementara restoran berputar perlahan untuk memberikan anda panorama yang sentiasa berubah.